kepentingan anak muda kita di Sabah ini, kita perlu santuni. Masih ramai pelajar berdepan dengan masalah bekalan air yang mengganggu rutin harian mereka di kampus. Kalau tengok dalam keadaan sekarang ni, air kadang-kadang dia pandai mati, kadang-kadang hidup. Sebelum saya masuk sini, saya ada dengar lah juga pasal peruntukan 3 juta. Tapi lepas saya masuk tu macam, sebab tahulah UMS ni ada masalah air kan. Tapi saya lepas masuk ni dah nak masuk tahun 2, tapi perubahan air tu macam tak ada, still sama. Jadi macam kami agak-agak kecewa lah. Kebelakangan ni disebabkan air tak ada. Betul lah, sebab bila air tiada ni, dia sedikit sebanyak ganggu kehidupan seharian pelajar. Yang mana bila pelajar bangun-bangun pagi ni bersiap nak pergi kelas, dalas air tak ada. So, diorang nak pergi ke kelas pun agak terganggu. Itu boleh campur lagi untuk makanan minuman seharian. Yang mana terpaksa ada yang rasa keluarkan duit berlebihan, duit belanjaan yang lebih untuk beli air mineral. Negeri Sabah masih mencatat kadar pengangguran tertinggi, iaitu melebihi 2 kali ganda berbanding kadar pengangguran nasional, iaitu 3.5%. Ini semua tai palat.